Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin, secara rasmi menyatakan bahawa baginda tidak berminat untuk mengisi kekosongan jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Kenyataan ini menyusul selepas timbul cadangan daripada beberapa pihak yang menamakan baginda sebagai calon layak menerajui Badan Induk Bola Sepak negara itu. Baginda mahu menumpukan perhatian sepenuhnya kepada Persatuan Bola Sepak Selangor, FAS, dan Selangor FC kerana masih banyak sasaran yang ingin dicapai di peringkat negeri. Ketika ini baginda sedang giat melaksanakan transformasi organisasi, bermula daripada pembangunan akar umbi di peringkat sekolah sehinggalah ke pasukan utama. Langkah ini bertujuan memastikan sistem bola sepak Selangor berfungsi secara menyeluruh, telus, dan bebas daripada kepentingan peribadi demi kemajuan sukan tersebut. Oh tidak, saya tidak berminat jawatan Presiden FAM, saya berminat dengan FAS dan banyak yang kita mahu capai buat masa ini, Tengku Amir Shah.